Alright, so bersama saya lagi dengan Ambil. Dah lama tak buat konten TikTok ni. Alright, hari ni aku dekat Kelang. Just nak kongsi berkenaan dengan wiring pillar ataupun doorbell lah. Contoh macam hari ni aku dapat site, dia punya wiring dekat area part pagar. Part kita pemasangan. Part sini. So, kat sini kau nampak tak? Kau nampak tak wiring dia? Kat sini part-part kita untuk pasang motor. So, aku just nak bagi tahu, nak ingatkan korang, jika kalau korang nak buat pemasangan wiring lampu ke ataupun wiring doorbell ke, pastikan korang jangan tanam area-area depan ni. Kalau boleh jangan pasang dekat area depan ni lah. Kalau boleh pusing sikit, tarik bawah, pusing naik atas, bagi ke lampu. Ataupun tarik sini. Macam contoh box kat situ. Box dia kat situ. Korang pusing, tarik sini, pergi belakang. Kalau boleh jangan pasang dekat area pagar. Kalau tak, ada isu macam ni lah. Alright. So, itu je. Gerak lu, paper.